Dia rumah moden, tak payah banyak lah. Nanti ada kita lawan. Okey, rumah moden. Yang semuanya barangnya moden. Minimalis. Okey. Normal tak benda tu? Sekarang, normal tak? Pattern minimalis yang moden, kan diikut vibe. Lepas tu kalau orang buat, ramai boleh buat. Rumahnya pattern ni sama je. Putih, bersih, dah. Sofa, L-shape, dah. So kalau pergi rumah jiran, lah, aksesori kau sama aku. Lah, kapet kau sama aku. Lah, kau punya sofa kau sama aku. Sama kat rumah jemah, rumah jilah. Ha, gitu faham tak? Tapi kalau jati kan, oh jati. Oh, ni lain sikit gini. Kelainan. Satu lagi, aura kaya. Aura rumah kalau ada kayu lain. Dari dulu tak payah. Okey, kau pergi masuk office, kau tengok office mafia atau orang yang super-super dengan office cantik tapi dia barang habuk kayu, dia nampak moden. Tapi cuba kau masuk meja kawasan office yang kayu gitu. Dia yang bermainkan kayu auto. Dari 1000 tahun lepas pun sama, yang kayu tu tetap dia lain macam wow. Kita kalau nampak kayu dia tetap wow. Mana ada benda boleh kalahkan benda alam? Tak ada. Tak ada benda buatan manusia boleh kalahkan benda alam. Tak boleh. Aura tu tak boleh. Faham? Kau buat ikan tiruan. Kan banyak daging tiruan, ikan salmon tiruan. Macam mana pun dengan alam tak sama. Macam sofa juga sama barang-barang kayu. Podo baik. Sepanjang zaman lah kekal. Ya memang. Dan namanya pokok. Sampai kita dah meninggoy. Masih ada relevan. Dia masih relevan macam